Tapi ni sebab stesen dia kat depan tu. Kereta kuda. Hari ni aku nak pergi makan je. Nak pergi cari makanan India lah kot. Sebab antara makanan India, makanan Arab tu yang ada halal kat sini. Jom. Cuma sekejap lagi aku nak pergi ke Lauterbrunnen dengan Interlaken Oz. Kat sana nak jumpa dengan Dr. Ishak. Aku punya idola lelong. Kat Malaysia tak nak jumpa sibuk nak jumpa kat sini. Okey. Oh, teddy bear. Alah, tutup pula kedai India ni. Ni kedai apa pula? Ni kedai apa? Kedai pizza lah. Aku tak nak makan pizza. Takkan kedai India satu tu je. Aduh. Dah sana satu kedai. Kedai Samila nama dia. Samila. Aku punya homestay belakang lah. Aku punya homestay belakang tu. Tapi tadi aku datang dari sana aku pusing. Homestay aku belakang tu lah. Ada comel. Bawa pergi pasar boleh. Alah makcik. Okey lah, jom. Train dah sampai. Sekejap lagi aku nak pergi ke Lauterbrunnen tu. Memang kena naik train. Nanti aku tengok jadual balik. Jom. Okey, tu homestay aku tingkat 1. Depan dia sungai. Sungai ni asyik ada orang mancing ni, nampak? Tapi ada ikan tak ada ikan tak tahulah pula. Nak kata dalam tu tak ada lah. Kalau tengok air dia nampak jernih kan. Dia jernih. Cuma dia punya bawah dia gelap kan. Jadi nampak sungai dia pun macam gelap. Tu dia punya background pegunungan lah. Cuma tak nampak sebab kawasan Interlaken dia kawasan berkabus. Kalau tak nak berkabus dia kena naik lagi. Dekat Lauterbrunnen ke dekat atas lagi memang kabus dia kat bawah lah. So nampak lah gunung-gunung clear. Yang aku pelik ni, orang ni mancing ni. Tapi daripada pagi aku tunggu sampai sekarang tak ada lah ikan lagi. Yang sana pun mancing tak? Sana ambil gambar. Pagi tadi ada 2 orang mancing kat sini. Okey, jom aku nak masuk bilik. Sejuk kat luar. Jom. Okey. Baru turun ke Lauterbrunnen. Dia sebut dalam train tadi pun Lauterbrunnen. Musang apa? Aku pergi kedai minum jap. Kedai minum je tak jauh. Dekat Okey. Mana pula nak naik? Oh, itu sebelah sana. Nampak orang turun kereta. Ada pasar. Okey, itu kering malam. Train station je penamat dekat sini. Kalau nak naik lagi kena naik train lain. Kena beli tiket lain. Jom. Okey. Itu stesen tadi. Aku punya stesen kereta api last berhenti situ. Kalau korang nak naik lagi, korang kena beli tiket lain. Naik train warna kuning hijau ni. Naik ke Klingshidek. Klingshidek tu dah kira macam stesen paling atas, paling tinggi. Ni Lauterbrunnen ni dia famous lah dengan bangunan lereng-lereng gunung kan. Ramai lah orang gambar kat sini.
Tapi bukanlah bermaksud kat sini je ada rumah-rumah lereng gunung. Memang kebanyakan tempat kat Switzerland ni memang kebanyakannya perumahan dia orang pun memang tepi-tepi gunung macam ni. Okay, tu kedai kopi nak pergi. Alamak, dia tak pergi korek pula lah. Alright, jom. Oh, ada api, ada api. Barulah panas. Orang kat sini memang semua main ski. Memang power-power semua. Budak-budak kecil dah diajar, di train main ski. Tengok rumah dia orang belakang-belakang gunung ni. Masuk sana. Cantik tak? Mana pahal pula kau berhenti ni. Uber kot. Set mandi. Tengok view dia, babe. Tak boleh ingat. Mesti ambil video lah. Wah, tengok dia punya waterfall. Waterfall dia jatuh bawah ni, masuk sungai. Dia orang gambar kat sini lah, tak ramai. Main saji. Depan ni kubur lah ni. Kubur Kristian. Banyak heli yang bawa orang main kat atas. Jom. Okay, Assalamualaikum. Pagi ni kita daripada tadi aku dah naik train daripada Interlaken tu. Sekarang nak pergi ke Spies. Spies. Tengah tunggu train yang kedua. Kita akan tukar train yang ketiga je lagi. Tengah tunggu train lagi 10 minit. So kita tengoklah apa dia. Kalau tengok mesin ni, macam biskut dia dalam 3 Swiss franc. Swiss franc kali 5. Kalau 3 ni maknanya RM15 duit kita. M&M RM10, RM11, RM12, RM9 lah macam tu. Bersyukurlah kita masih murah. KitKat je RM29 dalam RM15. 4 bar punya RM15. Weh, oi, rugi pula aku tak beli kat Malaysia banyak-banyak tu. Okay, jom. Kita tunggu train. Sekejap lagi sampai baru kita buat video lain. Jom. Aku dekat Pekanbrink. Kita nak ke Andermatt. Pekanbrink tukar train jap. Dah turun train station Brink ni, akan naik ke train lain pula. Kawasan Brink ni kawasan pegunungan. Memang naik gunung lah tadi. Kalau ikutkan tengok keliling dia pun semua gunung. Dia punya train pun pada jalannya. Tengok dia punya train. Pekan kecil tapi best lah, maju. Masuk terowong tadi berkilometer kan. Tak keluar. Tahu-tahu keluar kat pekan kecil ni. Ni ada Santa Claus kat sini pula. Okay, kita sambung naik train. Nanti apa kita buat video lain. Ja, precies.
auf Verlangen. Gästinnen, stop on request. Mir wäre es in Form so wichtig, dass ich nicht falsch lebe. Tu train aku turun tadi. Sekarang kita ke Andermatt. Andermatt ni stesen paling ujung lah. Paling hulu sekali aku tengok. Dah tak ada apa dah paling ujung. Ini pekan kecil lah. Pekan kecil yang aku pun tak pasti orang datang sini sebenarnya untuk main ski je. Tak apa, kita datang sini, kita explore lah, tengok apa ada kat Andermatt ni. Okay, jom. Okay, nak pergi ke Airbnb dalam setengah kilometer juga daripada train station. Tengah tarik luggage ni. Tapi luggage ni roda dia tak dicipta untuk jalan atas ais. Tapi aku serik je lah. Luggage ni berat. Tengok saji dia tebal. Aduh, memang tebal. Sebab kawasan paling sejuk, kawasan pegunungan Andermatt ni dah lah paling hulu sekali. Tapi sebabkan besok aku kena naik train daripada sini untuk ke next destination. So kira paling dekat dan paling murah dah dari sini lah. Okay. So pelan-pelan jalan tak apa. Jom. Cuaca dalam 3 darjah. Agak kering tak. Bibir kering, kulit kering. Diorang datang sini memang main ski je. Macam orang belakang ni, main ski. Apa yang body skateboard, skate panggil apa entah. Macam tu lah. Alright, jom jalan jom. Okay, lihat jap separuh jalan. Aku tengah nak search Google. Hush, cantik eh. Cun. Okay. Kawasan kat Andermatt ni memang kawasan pegunungan. Keliling je gunung. Memang tempat orang main ski lah, tahu. Sekarang ni aku nak cek goreng pisang sekarang ni. Pisang mat. Tak ada makanan. Tak ada korang jual cekodok ke, cepedak goreng ke. Aduh, sedap dah pula. Okay. Jom jalan dulu. Kat sini pukul 4:30 kedai dah start nak tutup lah. Banyak kedai dah tutup sebab dia cepat gelap kan. Pukul 5:30 dah gelap lah. Macam malam lah. Okay, ni hotel aku. Aku duduk di tingkat atas. Hotel Sone namanya. Jom. Bawah dia ada kafe tapi dah tutup juga. Okay, jom masuk. Okay, pagi ni aku breakfast jap. Breakfast dia, lemak ni yang paling best ni. Ada cheese je. Tu je lah. Ada telur. Ya. Tapi ni tak usik lah. Cheese je power. Roti kosong. Okay. What's inside? Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni aku akan pergi ke stesen kereta api untuk naik Glacier. Glacier punya train. Glacier ni ialah satu train untuk tengok suasana panoramatik. Tiket dia masa tu beli 2 bulan lepas dapat tahu confirm datang sini, terus beli tiket. Tapi berebut dengan orang-orang China. Sebab ramai foreigner yang datang sini pun memang nak naik train tu.
Jadi berebut lah. Masa tu 6 jam baru dapat tiket ni. Kalau tak dapat, tak naik lah. Memang tak naik lah. Kira pergi tempat lain lah kiranya. Alright. Jom. Tunggu bas. Okey. Aku punya train yang warna merah tu pergi ke Kyo. Semalam aku sebut Cho. Orang tu cakap, mana ada petan Cho? Dia kata Kyo. Okey, aku punya train pukul 10.54 pagi. Platform nombor 2. Kena cari lah platform nombor 2. Sebab bawah ni ramai dia mak bapak bawa anak-anak pergi main ski. Tengok dia orang kecil-kecil dah main ski lah. Sebab Andermatt ni dia kawasan pegunungan lah. Kalau naik train, naik cable car dah boleh sampai atas, dah boleh main ski lah. Dia pegunungan Swiss lah, Swiss lah. Kita pergi platform 2. Tunggu train. Train lagi setengah jam sampai. Jom. Okey, tu kat platform atas ni. Sementara tunggu train lagi setengah jam baru sampai. Nak duduk dalam ramai. Kat luar ni menggigil kan kau. Tengok orang naik atas tu main ski kan, naik kereta kabel. Kalau ikutkan kat bawah ni ramai orang nak naik train pergi atas. Naik train, naik kereta kabel. Tengok budak-budak dia orang dah start ada sendiri, kagum. Okey, sampailah train Panorama Glacier. Train ni kena beli awal sebab memang penuh dengan turis. Tengok semua orang China dalam. Glacier Express. Kita train kurs 34. Jom. Close. Okey, berjaya dah masuk train. Ini train Panorama Glacier Express. Kita akan bergerak sekejap lagi. Okey. Dapat mi kari ni. Tak payah ayam, tofu pun jadi. Dah turun train dah tadi. Ni dekat bandar Kyo ataupun sebutan dia Chur, CHUR. Nak pergi ke Airbnb, tapi Airbnb check in pukul 3. Sekarang baru pukul 1.30. So kita cari kedai makan jap. Kedai kebab-kebab macam tu lah kot yang ada. Mana yang cari kedai tom yum kat sini.
bandar dia bandar banyak jugalah kedai-kedai. Banyak kedai co-op. Co-op tu macam 7-Eleven je lah. Family Mart. Banyaklah yang bersepah-sepah kat sini. Kita sampai kedai makan, kita makan jap. Jom. Okay guys, ini bilik aku. Dah lah tingkat 4. Bapak tak ada lift pula. Duduk kat loteng pula tengok ni. Duduk kat loteng lah, macam dah bumbung lah. Biasa baiklah ada tingkap. Dapatlah tengok view sikit. Jadi duduk loteng. Toilet asyik baik kat alam. Aku tengok tadi kat bawah ni ada pasangan dari Taiwan. Toilet dia kat luar tu lagi teruk. Aduh, okey, jom kita nak keluar balik. Jom. Aku keluar balik daripada bilik hotel. Satu jalan sebab nanti petang sikit dah gelap. Pom tak nampak. Ni jalan jap kat bandar dia. Bandar dia hari ni tutup lah. Cuti. Aduh, banyak tak buka. Lawanya dia punya butter structure ni. Smart. Antara building moden juga. Tengok pekan tak ada orang. Pekan kosong dek. Main hoki ais pula. Biasa. Pinjam kasut boleh tak? Dah jatuh.